Harga emas tengah tinggi. Sesuai tak saya jual emas sekarang Kak Y? Bagus soalan daripada penyimpan emas ni. Maksudnya beliau sedang menabung emas sambil mencari ilmu. Menurut mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, waktu yang paling sesuai untuk kita jual emas adalah pada 3 keadaan saja tuan-puan. Yang pertamanya, apabila ada kecemasan, terdesak nak guna duit atau ada hal kecemasan yang memerlukan tunai segera. Emas ni tuan-puan sangat mudah untuk dicairkan untuk dapatkan tunai. Yang kedua ni tuan-puan, pelaburan. Jual emas untuk peluang menjadi keuntungan yang lebih baik seperti jadikan modal pusingan berniaga atau tuan-puan membeli aset yang lebih menguntungkan seperti hartanah di bawah harga pasaran. Yang ketiga tuan-puan, capai matlamat. Apabila kita sudah mencapai matlamat simpanan emas seperti yang ditetapkan sebelum memulakan simpanan, contohnya tabung pendidikan anak-anak, tabung perkahwinan, tabung deposit beli rumah, tabung pergi haji, tabung persaraan dan sebagainya. Jadi, tanpa 3 sebab ni tuan-puan, amatlah tidak bijak untuk kita menjual emas simpanan kita. Penyimpan emas yang berilmu tidak akan menyimpan emas sesuka hati. Ini kerana emas merupakan alat kewangan yang digunakan untuk kita mencapai matlamat kewangan dan bukannya sekadar buy low, sell high. Yang paling penting tuan-puan, tetapkan matlamat sebelum kita memulakan simpanan emas. Jika tuan-puan belum ada lagi akaun simpanan emas Gap Public Gold dan tuan-puan nak menabung emas dengan ilmu, jom saya bantu sebaiknya. Saya adalah dealer aktif Public Gold di bawah rangkaian tim G100, di bawah mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Tuan-puan boleh klik link bio saya. Bimbingan saya adalah percuma saja. Emas, pasport kekayaan kita semua.